Dah lepas 1 pagi pa. Masih ada lagi beberapa nak siap Macam orang macam benda kembang target nak bawa keluar dua tank tu dengan structure dia nak potong-potong. Monkey ladder kita tengah angkat monkey ladder ni nak buang dalam tong sampah bang. Population tank lifting in progress. Kita nak lift tank ni letak dekat sini. Tank sekarang tu dah kosong Ini fiber tank. Tengok boleh angkat tak? Kita guna crane 8 tan nampak? 8 tan. Alhamdulillah. Masa sekarang ada ke atas bangunan tu. Masuk ini. Swing lagi bang. Swing lagi. Và mày thấy ngon buông thôi bác. Buông thôi. Lagi buông lagi. Buông lagi. Lagi buông thôi. Oke, stop. Lam turun. Alhamdulillah. Menghampiri 5 pagi sekarang 4.30. Final structure yang akan dibuka. Lepas tu habislah. Kita akan sambung besok pula. Alright ini saja report untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Ini petang ni kita light work saja. Light work dekat Mami Melaka. Lepas tu cadangnya lah kan. Kita nak pergi jalan-jalan kat Kampung Morton. Tengok apa-apa yang ada kat sana. Alhamdulillah setakat semalam kerja masih berjalan lancar lah kan. Habis je buat kerja hujan turun. Dengan rahmat Allah bantu. Kerja gua siap awal. Tinggal budak 2 ekor ni 5.50 nak kena tunggu dekat gate. Dah pukul berapa dah tak pipi lagi. 5.34. Saya kena jalan depan tu jam. Jom kita kali motor Ustaz. Kita kali motor dulu. Tak. Tak. Entah. Assalamualaikum. Kami buat kerja kat Mami sebulan. Buat kerja kontrak. Nak bawa laptop ke? Aduh. Dah satu emek bawa nak masuk je lah. Lepas ni bos suruh bawa laptop pula dah. Adik. Welcome to T-Nicer Bluetooth Communication System. Device connected. Sehari jam depan tu. Mereka menyelitkan ingat kawan. Main tibai aja. Jom kita nampak. Jom. Kita tunggu tang ni. Buat sini hampa parking. Motor pun memang susah. Tak ada lagi. Tanah tempat parking buat sesuai dengan buat macam ni. Aku nak buat semua baik-baik tu. Tak apa nak tengok part clear Yang kita tengok baik-baik tu semua ni. Dah. Alhamdulillah selesai. Kita punya instruction kerja hari ni kita dah bagi tahu. So kita akan gerak ke mana? Masjid Cina. Tadi yang Masjid Cina tu jom. Wah, Kampung Morton. Atau Kampung Morton ni. Morton.
Betul nak balik ya. Orang dia haram. Orang jadahan dia. Entah tu. Kalau kita duduk homestay MJ ni, kita main kali-kali apa? Apa kalau orang kalut, apa ingat? Apa kalut, dia tak ingat pun. Kau tengok mana ni? Kau tengok mana? Oh ni, main klinik ni. Ha. Jalan apa? Oh, Halim. Oh, dia punya pagar kubah lampu warna hijau. Masya-Allah. Masya-Allah. Masjid dia ni memang kubah dia kubah apa? Kubah Melaka lagi. Kubah tentera ni. Ni apa nak buat apa ni? Ustaz Islam dia pun kemai. Kenal tak? Ya. Kenal tak? Masjid Al-Azim Melaka apa. Kau tengok dia punya saf. Punya lah jauh nak sampai. Saf pertama dah. Allah Akbar. Besar masjid ni besar. Hebat. Allah Akbar. Tiang dia pun pada Tiang dia pun pada ni kalau duduk kembang ni dah 5 orang boleh beratok. Solat. Solat maghrib. Ada pelajar sekolah datang buat lawatan ya. Kepada teriang dan bergambang apa semua. Kita nak ke mana ni? Tak, kiri ya? Kanan lah? Depan kiri? Cendol kat tepi sungai tu sedap Fayus. Cendol. Ada. Ni potong dia tiap kampung ni. Dah potong tadi. Ada apa makanan ni? Kan. Dia angguk kepala. Nanti rumah. Wajahnya sedikit berat. Ini Yunus Cafe ni. Oh, ayah bonda ni. Ayah bonda. Alhamdulillah. Kita nak makan dekat Yunus Cafe tu. Ni depan kami pernah duduk kat sini dulu waktu Southern Exploration tu. Waktu mula-mula gua pakai zone test tu kan. Second right. Kita duduk tani lah. Ni apa? Remping ramai bang ni. Ni goreng udang. Ni nasi lemak yang dapat kata sedap Kampung Morton Yunus Cafe. Ni ayah Rabina kanak-kanak sihat. Udang dia ni udang apa Pak Palung? Udang laut ya. Udang laut. Kau udang galah udang apa? Kan udang kita rasa tengok. Ni apa ni buah pelam campur dengan salji, campur dengan aiskrim. Jadi macam ni. Kita try. Apa nama dia? Yang ni apa? Yang ni tak elok, tak baik untuk kesihatan. Ni. Cucuk kodok bawang apa? Ni dia punya sambal. Dia cicak-cicak. Selesai makan apa? Nak gerak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ni apa siap? Tu lah tu. Ayo Bimitri Pak. Udah mangkok. Kita dah banyak Melaka mbah malam ni. Depan tu yang bawa lori tu, lori tong sampah tu nama ada cek. Konek Ini pasal karat kat mana pasal karat Melaka tu. Betul belakang dia. Kang tahu tak pasal apa nama pantai Kelebang? Halo, tak tahu ah. Dulu waktu tahu ni pencer belang. Dulu pun zaman rumah ni 96 apa? 4 kali waktu pun 96, kali lagi sekali pun 96. Sekian, terima kasih. 69.